Ini cerita benar. Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cerita sebagai pengajaran lah. So, pada satu hari lah ada seorang pakcik ni. Pakcik ni memang tahu saya terlibat dalam industri pelaburan ni lah. Saya bekerja dalam industri pelaburan. Dan salah satu apa yang pakcik ni offer. So, rationally, bila ada apa-apa skim datang kat saya akan tengok lah dia berdaftar, berlesen atau tidak. Tu yang first saya akan check. Tapi disebabkan dia sahabat, saya dengar lah dulu. Pertama dia berkenaan dia bercerita tentang pulangan yang diberikan. Dan pulangan dia sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, pulangan scammer yang scammer offer ni, hebat. Saya boleh cakap pulangan yang scammer offer tidak pernah kalah. Cerita sangat tinggi, cerita sangat-sangat apa yang kita panggil sebagai sembang memang tinggi lah. Itu adalah scammer punya ni lah. Jadi apa yang scammer selalu buat ni, dia akan offer satu pulangan yang sangat tinggi. Jadi pulangan yang sangat tinggi ni pun saya cakap kat pakcik tu tadi, macam tak logik tapi boleh. So apa dia cakap, Azmi, kau jangan reject apa yang aku nak cakap ni. Apa kata kau duduk dulu dalam grup. So saya pun kata okey, tak apalah, saya duduk dalam grup WhatsApp. So apa yang terjadi, ramai orang berkongsi tentang apa yang dia untung dalam grup WhatsApp tu. Memang keuntungan dia, bayangkan awak masuk 8,000, awak dapat 8,000 US dollar. 8,000 ringgit dapat 8,000 US dollar. Itu berapa kali ganda lipat duit tu. So saya cakap, memang menarik. Waktu tu saya pun macam Tapi satu soalan yang mereka tidak dapat berikan ialah melabur dalam apa? Saya tanya, tapi cukup dia punya ejen tu tekan saya, cukup masuk sekarang, kita dah tak banyak masa ni apa semua kan. Letak duit apa semua, letak 1,000 dulu pun tak apa. Tak adalah dia tak minta 1,000 pun, dia minta dia masuk kat saya masa tu dia minta 5,000. Masuk 5,000 je, 5,000 mesti ada apa semua kan. Saya cakap 5,000 dan okey, nak masuk dalam 5,000 saya minta lesen lah. Saya cakap kalau nak 5,000 saya minta ada lesen yang sesuai saya nak tengok. Tapi mereka tak dapat keluarkan. So memanglah semua dapat tunjuk profit. Tapi sampai satu hari, waktu tu tiba-tiba ada seorang left the group. Dia cakap apa? Sebelum dia left tu, dia cakap saya tak dapat withdraw. Dia left. So bila dia tak dapat withdraw, dia left. Apa yang berlaku ialah dalam tu kecoh. Dalam masa 2 jam saja, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, grup WhatsApp yang semalamnya bercerita pasal keuntungan-keuntungan, dalam masa 2 jam esok dia tu, semua dah left. Semua dah tertinggal, semua tak boleh buka platform dah, tak boleh buka withdraw apa semua dah tak boleh. Hilang semua. Keuntungan semua hilang.